Waktu bila kali terakhir korang kunyah belangkas? Kunyah shell out macam ni dengan family tersayang marem juga kan? Weh, ikin nanti Ena. Dia pada mampir nang VIP container Kampung Johan Setia Kelang. First, Ena nak kokak belangkas masak daun kili ni. Bagi korang yang suka kunyah yang pedas-pedas, masin, sedikit manis dan ada aroma daun kari, mesti korang suka yang ini. Cuma bagi Ena rasa telur belangkas ni terlalu laut. Susah sikit nak terima kat tekak Ena ni. Tapi Ena tahu ramai je suka belangkas ni kan? Dan ada orang kata masak kari dalam klepot ni lain dan unik rasa dia. Betul ke? Yang Ena kunyah ni udang kari klepot yang korang wajib kunyah. Yang ini pula memang favourite Ena, kailan dua dunia. Ada tekstur yang crunchy dari daun kailan yang digoreng serta ikan bilis dan juga berjusi. Cumanya kalau rasa masin tu dikurangkan sedikit mesti lagi ngam. Ena ni kalau dapat kunyah siakat seko macam ni pun dah cukup marem tau. Tak payah nasi pun tak apa. Tertambah rasa nyonya tu pun lengkap. Tak pandang kiri kanan dah. Ya korang semua lauk ni dalam satu set satu harga. Termasuklah shell out dan set talam ni. Yang belangkas tu je Ena add on sebab nak rasa kan. Okey, dalam set talam ni ada kambing grill, chicken chop crispy, spaghetti bolognese dan lain-lain lagi. Korang boleh tengok pada video. Set talam ni anak-anak kecil pun boleh kunyah sekali. Apa lagi bagi yang suka kunyah kehidupan laut tu, meh berbuka kat sini, mana tahu ada rezeki korang raya ni dapat bawa balik hadiah ni semua. Memang marem weh.